Wow, rasa smoky dia. Sos ni memang syahdu gila. Kita je makan dekat mall pakai tangan. Amazing. Luar biasa. Rasa dia korang tak pernah jumpa kat mana-mana. Hi, welcome. Wow, itu apa tu kak? Buttermilk percik chicken. Saya cuba Bismillah. Ya Allah, sedapnya. Oh, kan? Apa menu best seller kak nak recommend dekat saya kat sini? Kita mula dengan kita punya buttermilk percik. Kita punya signature. So, kita juga ada mixed meat platter. Yang kedua pula, kita ada salted egg seafood. Signature kita adalah Luna spicy burger, grilled chicken burger, chicken double beef burger, Alright. dengan spicy fried chicken burger. Kalau cik tak nak nasi putih, kita boleh pilih pasta. Oh. Dalam pasta ni, saya akan suggestkan cik buttermilk percik kita. Kalau untuk snack pula, spice mushroom kami ada sedikit pedas sesuai untuk orang dewasa. Okey. Dan untuk budak-budak, kita ada cheese fries. Manisan pun ada. Selepas makan pedas, kita boleh makan manisan Baik. pula ya. Cik ada bawa anak ke? Ada, saya bawa 4 orang anak hari Oh ni. ya ke? Kalau macam tu, cik Okay. boleh ambil kita punya kids meals macam ni. Burger, nasi dengan spaghetti. Tapi saya suggest dua lah. Okey. Burger dengan nasi. Kita ada 3 jenis dessert kat sini. Okey. Kita ada mango, ABC dan juga cendol. Tapi untuk abang, kita akan suggestkan kita punya cendol yang terbaik. Baik. Special kat sini, kopi butter kita, sirap prep, leci lemonade soda. So rasa dia memang rasa masam-masam dan dia ada sedikit berkarbonat. Dan sos kita adalah free flow and unlimited retail. Kita jalan-jalan di mall. Kemudian akak tu tahan kita bagi rasa ayam percik. Saya terus order mix platter dia. Dia ada kambing, dia ada ayam percik dia. Dalam set ni dia ada nasi putih tapi saya add on spaghetti dan juga nasi goreng. Bismillah. Rasa smoky dia. Sos ni memang syahdu gila. Spicy, buttermilk percik. Bismillah. Sangat-sangat creamy, pedas sikit-sikit kat ujung. Kita ambil kambing. Bismillah. Lembut. Flavoring dah cantik dah. Kita nak cuba dengan buttermilk percik. Bismillah. Dia punya ayam percik memang betul-betul syahdu lah. Makan dengan spicy buttermilk percik ni memang sedap. Bismillah. Dan dia nak ambil ayam percik ni makan dengan nasi goreng dia. Ini add on. Kita je makan dekat mall pakai tangan. Bismillah. Oh, ni nasi goreng tom yum. Mantap gila rasa dia. Side dish dia ada ubi kentang. Makan dengan nasi ni. Bismillah. Kita nak hirup sup dia. Bismillah. Ui, dia punya nasi goreng tom yum ni sedap lah. Bismillah. Makan berat dengan kopok ikan. Side dish mix platter ni dia ada bagi juga sayur kobis. Bismillah. Recommend ni. Nasi goreng tom yum. Dia ada bagi juga sambal kicap untuk makan dengan lamb dan air asam untuk makan dengan ayam percik. Buttermilk percik chicken. Kat sini memang terkenal dengan percik. Bismillah.